Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya nak terangkan macam mana cara untuk pasang slide slide. Kalau macam penceramah tu nak pakai buat pembentangan ke pakai laptopnya, biasanya laptop tu akan penceramah tu sendiri yang bawa. Yang pertama bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia ni. Bahan-bahan dia ni boleh tanya saya, ada dalam bilik Bilal. Bagi dia kotak ni. Bagi dia ni saja. Dia ada barang-barang banyak kan. Yang ni saja bagi dia. Dia akan cocok dekat meja penceramah tu. Okey, itu clear Ini tinggal atas meja penceramah. Nanti penceramah tu pandai lah. Lepas tu kat sana ada projektor. Projektor remote ada atas meja penceramah. Kamu guide lah, on kan benda ni. Lepas tu nak bawa turun, kita akan bawa turun tu. Nak bawa turun, apa orang panggil warna putih tu, dekat sini. Ni on. Lepas tu bawa turun ni. Yang ni ada button bawah. Layar tekan. Dia akan turun lah. Tapi turun ni jangan tinggal tau. Kalau tinggal, kita tengok kita nak height dia sampai ni, jangan melebihi jam. Bila dah sampai jam tu kena stopkan lah. Boleh, itu saja. Kemudian on projektor kat atas tu. Ambil ni on kan. On. Dah on baru start cocok. Start cocok kat laptop dia, akan automatic detect lah. Okay tuan-tuan, InsyaAllah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.